negara kini sedang menghadapi kembangan yang semakin mengancam perpaduan warga apabila agama dan kaum dijadikan benang tenunan untuk menganyam hamparan politik. Benang tenunang untuk menganjang hamparan politik. Salam sejahtera, jom kita saksikan siapa yang sebenar menunggang Melayu, siapa yang menunggang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad pernah kata dalam hadis, rumahku syurgaku. Malam ini siapa solat hajat? Ke rumah-rumah sahabat beragama Islam, dan kita saling menjalin silaturahim, membina ukhuwah, juga keharmonian. Nawai itu niat suci kita. Bantu kontraktor kecil, khususnya kontraktor Bumi Putra. Tapi di sebalik lakonan-lakonan ini, takutkan orang bukan Melayu, khususnya orang Cina, jika parti Islam memerintah, negara akan menjadi semakin berunsur keagamaan. Kebebasan orang bukan Islam akan disekat, sekolah-sekolah vernacular akan ditutup, dan undang-undang Islam akan dilaksanakan. 你看，一党执政的几党已经禁止合法换支票，已经禁止任何的公开演唱会。就像我时常说，无论你是刘德华还是周杰伦，都只能够躲在冲凉房里面偷偷唱，因为已经不能开演唱会了。你要马来西亚变成下一个阿富汗？人也是他，鬼也是他。